Kali ni aku dah nekat. Aku nak berubah. Dina, dah kenapa dia ni? Lah, kau tak ingat ke pagi tadi, Syami? Waktu dalam kelas. Aiman! Okey, lepas tu? Dah kenapa dia tiba-tiba nak berubah pula ni? Lah, kau macam tak kenal pula dengan Dak Si Aiman tu ah. Dia tu kan memang pantang kena puji. Wah, baguslah Aiman ni. Bakal imam masjid negara ni. Syami, mana ada Aiman? Luruskan saf. Rapat-rapatkan saf. Assalamualaikum warahmatullahi. Walhamdulillahirabbil alamin. Ana ada tazkirah nak kongsi. Mana antum mau pergi? Man, kita ada kelas tambahan lah lepas ni. Haalah, ni kau lambat. Kena marah dengan cikgu. Itu semua dunia. Tapi kan Dina, tu belum lagi cerita. Orang puji muka dia macam Syafiq Kyle. Dak Aiman, Syafiqal, selamat dia. Depan-depan kau mengata aku Belakang-belakang. Tak baik, Man. Man, tadi cikgu cakap apa kat kau Cikgu cakap setiap orang ada bakat masing-masing. Cuba buat benda yang berfaedah. Barulah orang suka. Betul? Kita jangan pandang rendah pada orang lain. Mana datang dia ni? Makan Man, minggu depan ada game bola keranjang kan? Bola keranjang? Tak nak aku. Duh, Man, masuk Man. Woi, bagi bola dekat Aiman lah. Man, power lah kau main game semalam. Aku rasa kan, aku dah tahu kelebihan aku sekarang. Baling bola. Bukan. Kelebihan aku ada kawan-kawan yang selalu sokong aku macam korang. Dan kita jangan pandang rendah pada orang lain.